Assalamualaikum, ini adalah blog journey program gotong royong yang telah saya sertai. Pada mulanya, penduduk setempat mula hadir ke lokasi program dan kehadiran mereka menunjukkan semangat perpaduan yang masih kukuh dalam komuniti kita. Setiap penduduk yang hadir perlu mendaftar terlebih dahulu dan saya telah ditugaskan untuk menguruskan sesi pendaftaran ini bagi memastikan kelancaran program. Sebanyak 20 orang penduduk terawal yang mendaftar turut menerima sagu hati sebagai tanda penghargaan atas sokongan mereka. Saya mengambil peluang untuk menemu bual secara santai salah seorang ahli jawatan kuasa program bagi mendapatkan pandangan dan juga harapan mereka terhadap aktiviti gotong royong ini. Selepas itu, para penduduk bergerak ke kawasan rumah masing-masing untuk menjalankan aktiviti pembersihan. Semangat kejiranan jelas kelihatan apabila penduduk bukan sahaja membersihkan kawasan rumah sendiri, malah turut membantu jiran yang memerlukan. Sekarang ni bersama saya Encik Sulaiman bin Ismail, iaitu pengerusi JPKK Kampung Wakaf Tengah, iaitu salah seorang penganjur program gotong royong. Saya nak tanya Encik sekarang ni, apakah kebaikan program ini kepada komuniti kampung? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya adalah untuk kita memastikan bahawa kebersihan kampung kita terjaga, terjamin dan untuk mengelak daripada nyamuk Aedes. Aedes merupakan satu penyakit yang berbahaya yang dibawa oleh nyamuk. Oleh kerana itu, semua tempat kawasan tanggungan air dan kawasan semak perlu kita bersih di sekitar kampung dan juga di dalam rumah juga. Jadi ini memberi kebaikan dan untuk keselamatan kepada komuniti kampung kita. Okey, itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih kerana memberikan masa dan juga ruang untuk temu bual pada hari ini. Terima kasih. Okey, sekarang bersama saya Encik Uza, iaitu SU JPKK Kampung Wakaf Tengah. Okay, soalan yang seriously ialah apakah cabaran yang terdapat dalam melakukan program komuniti ini? Okay, baik. Antara cabaran untuk kami nak mengadakan apa-apa program gotong royong ke program bermasyarakat ke yang melibatkan ahli komuniti itu, antara cabaran utama ialah macam mana cara kita nak dapatkan liputan tentang program kita nak memberi sebaran tu, dan macam mana kita nak pujuk ataupun macam mana kita nak menarik supaya ahli komuniti datang hadir. Sebab kita tahu bahawa setiap ahli komuniti ni dia ada komitmen keluarga dia ke apa ke, tapi macam mana kita nak tarik minat lah supaya mereka meluangkan masa untuk hadir untuk program komuniti lah. Itu sahaja soalan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okay. Jadi, program gotong royong ini bukan sekadar membersihkan kawasan, tetapi juga memperkukuhkan ikatan kejiranan. Jom kita sama-sama jadikan kebersihan sebagai amalan harian demi kesihatan dan kesejahteraan bersama.